Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ni saya akan terangkan a few guideline dan juga macam mana kita nak guna Pine Coder dekat TradingView ni. Alright, so kalau buka TradingView, dekat area bawah ni ada penyaring saham, catatan teks dengan editor Pine. Okay, so coding yang saya bagi dalam group tu, so ada first multiple MA. Yang ni ada volume pocket pivot. Ni small indicator. Dan juga QR. QR ni ada dua lah. Satu yang ada dia boleh tick yang mana nak, yang mana tak nak. So QR 2 ni lagi advance lah. So kebanyakan coding ni yang tolong adalah Farid Zulkifli lah. Siapa yang nak buat indikator tambahan, so boleh contact kat Twitter Farid Zulkifli. Alright, so first kali kalau contoh ni chart kosong. Ni chart kosong, kita buka editor Pine ni. Kita backspace semua, ambil kat sini satu kan. Lepas tu kita copy je. Senang ya. Contoh kita copy multiple MA ni. Satu. Alright. So copy. And then just paste lah. Just paste je. Lepas tu simpan dulu. Simpan. Lepas tu bagilah nama apa-apa kan. Contoh bagi nama test MA. Contoh test MA. Lepas tu tambah ke carta. So dah ada a few lah. Lepas tu contoh lagi, kita buat baru. Kalau kita nak buat baru, kita tambah dekat sekejap. Strategi kosong baru. Kita try ni backspace. Lepas tu kita tambah lagi. Contoh ni pocket pivot punya volume. Alright. Lepas tu kita simpan and then tambah ke carta. So dia ada lah. Alright, so saya tunjuk secara roughly lah. Sekarang ni macam serabut kan. Contohlah ada banyak lah. So you boleh setting kat sini. Tekan setting. And then you untick lah yang mana tak pakai. EMA 65, 150 tak pakai. 10, 20, 50 dan juga 200. So tick. Lepas tu kat sini boleh lah nak tukar colour ke, nak buat apa ni, nak tebalkan sikit ke. So boleh tukar-tukar. Ni nak tebalkan sikit. So yang ni, yang candle warna hijau ni adalah bila changes dia lebih pada 4% dan juga volume dia lebih 1 million dan juga volume tu lebih 50 day average volume. So saya set changes dia 4%. So ni kita kategorikan sebagai strong candle lah. Maksudnya ada markup candle lah. So bila you dah dapat macam ni, contohlah you nak ubah kan. Yang nak ubah, yang ni nak buat warna purple contoh. Buat warna hijau macam ni. So yang ni kita nak tukar. Contoh nak buat warna putih. Yang ni buat warna, contoh buat warna hitam. Alright. Lepas tu tak nak padam biru ni. So just untick je lah. Untick macam ni. Bila dah keluar macam ni, alright. Lepas tu you tarik lah sikit. Adjust lah kan. Adjust. Bila you dah adjust tu, macam mana nak save benda ni bagi lepas kita buka tu dia tak reset balik. Tekan template ni. Kat atas ni tekan template. Simpan template petunjuk. You bagi nama test 2.
Alright. So dia dah save lah. Okay, contoh saya tekan yang saya biasa guna. Okay, yang saya biasa guna ni. Okay, so bila saya nak tukar balik nanti, saya tekan test 2 je lah. So tak payahlah nak set setiap kali ni, nak set balik. So just save kat template ni. Alright. So saya akan terangkan sikit-sikit lah pasal indicator ni. So first kali line warna biru ni adalah EMA 10, warna merah EMA 20, warna hijau MA 50, warna purple MA 200. Okay, so untuk volume pocket pivot ni, saya tak gunakan volume biasa. Saya gunakan DNV based on sebelum ni saya follow saya punya mentor lah, Pak Yah Hussein. And then dia guna DNV. So saya saya improvise. Saya letak volume pocket pivot ni lah. Maksudnya bila ada volume membeli 10 hari, dalam masa 10 hari lagi tinggi daripada volume menjual, so dia akan trigger yang warna hijau ni lah. And then small indicator ni saya set. Okay, kalau tengok kat sini, yang kat sini yang kat tepi sekali ni. Okay, kat sini kita nampak 2.2. Maksudnya 2.2 kali ganda average volume. Volume dia adalah 41 million. Okay, tengok kat sini volume 41 million, average volume 18 million. So dia 2.2 kali ganda. So kat sini kita tahu adalah volume yang solid lah. At least 1.5 ke 2 kali ganda, maksudnya solid. So yang first ni adalah distance dia dengan EMA 10. So 8, dia tulis kat sini 8.68% kan. Okay, so kalau you tak percaya benda tu betul, you boleh test lah. Tengok. So somewhere around here, dalam 8 point. So tengok kat sini. Okay, yang ni MA dia 2.337. 2.337. So dalam sini lah. Okay, so close dia sini. So dalam 8.48, ni 8.68. Dia lebih kurang. Sebenarnya yang sini lagi betul lah. Yang saya tarik ni tak betul lah. So yang sini adalah first jarak daripada EMA 10. Yang kedua jarak daripada EMA 20. Dan yang ketiga adalah jarak EMA 50. Okay, so yang ni RSI saya guna. RSI ni RSI biasa je, just saya tukar color. So ada ni lah indicator yang saya guna. Lepas tu ada QR. Okay, QR ni, yang QR2 tu you boleh pilih tetapan. Dan boleh tick lah nak net profit margin. Dan juga ada ROE. So akan ada macam ni lah. Akan ada 4 lah. So kalau nak tukar color, contoh kita nak tahu yang dia tu menaik ke tak, boleh tekan reka khusus ni. Okay, so tekan OK. So tahu kat sini dia punya profit tu menaik lah. Okay. So bila dia dah start, nampak ni, dia dah start menurun, nampak? Price ikut. Tapi price dah start turun dulu. That's why yang penting sekali adalah kita utamakan technical. So kita nampak kat sini bila buat kajian, tak perlulah lagi nak tengok Malay Stock Biz. Kita dah macam lambat lah. So just buka ni, so boleh nampak lah dia ada improving ke tak. Alright, so kalau nak ni, tekan simpan template petunjuk. Okay, just tekan. Okay, so dah settle lah. So kalau nak guna yang lain, kita dah save lah. Okay, test. So kita dah save. So tak perlu nak reset lagi sekali lah. So itu saja, sebab ada yang tanya sebab yang biasa tak pernah guna kan. So you just try and error lah. Siapa yang ada basic coding boleh lah nak tukar-tukar. So I just hope jangan share lah dekat group-group luar kan. So just guna untuk yang ada dalam group tu je lah. So that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.